sikit lah. Assalamualaikum, welcome back to Yamasdan Channel. So hari ni weekend, hari Ahad 1 bulan 6. Hari ni plan aku nak pergi mana? Kita nak pergi hunting cafe, nak lepak cafe. Lepak lah sambil-sambil dah tutup ni. Tak ada apa pun nak buat sangat. Dah tutup ni biasanya memang nak lepak je. More tu nak borak-borak. Sebab dah penat kerja. So kita nak, kalau keluar tu macam nak lepak-lepak borak je. Tapi kalau dulu zaman-zaman habis sekolah, masa sekolah ke pun kan, habis sekolah, masa college, weekend ni kerjanya nak window shopping aja. Masuklah mall, jalan-jalan, pusing-pusing. Tak boleh sangat pun. Ataupun macam hari ni kita nak buat apa, kita nak buat aktiviti mana lah, pergi sini lah, pergi situ lah, buat ni lah, buat tu lah kan. Kalau sekarang alah malasnya, kita lepak je lah, kita lepak minum je lah, macam tu. Kalau sekarang lah kan, ada beberapa kafe yang aku dah save dekat TikTok. So aku nanti aku tanya kawan aku, dia nak pergi yang belah mana. Tengoklah mana yang best. Nak cari kafe yang boleh ambil gambar sekali. Sebab tengah ada mood untuk ambil gambar. Aku bebas. Belakang ni ada lori, takut. Give me everything tonight. In my life, baby. Give me tonight. And I promise tonight. Excuse me. Thing tonight. Give me everything tonight. Oh, by the way, aku beli spek ni dekat TikTok. Spek ni best gila sebab dia ada clip on. Nampak korang yang mana rabun tak reti pakai contact lens kan, korang pakai spek mata. Lepas tu korang, tapi dalam masa sama korang nak pakai sunglasses sebab panas kan. So nak buat sunglasses yang ada power mahal tau, mahal sangat berbanding spek mata biasa. So aku jumpa dekat online, dekat TikTok, ada jual yang clip on. Dia jual sekali spek dengan ni lah, RM80 je weh, dengan shipping RM90. Shipping dia RM10, RM90 lah. Best gila sebab dia ada magnet tu. So kat sini kan besi kan, clip on dia, lepas clip dekat atas yang tu. So aku dah tak payah beli sunglasses, ataupun aku tak payah pakai contact lens kan, untuk pakai sunglasses ke apa, tak payah. Sebab aku memang tak kita pakai contact lens. So ada ni senang settle. So mudah ABC, letak je weh. Dia takkan jatuh. Aku goyang lah macam mana. Sebab kat sini ada besi, ada clip. Dan kat sini ada masukkan dekat dia punya besi tengah-tengah kat nose clip dia tu. Senang gila untuk yang rabun macam aku kan. Tapi tengah-tengah panas, buta macam ni, panas gini, kita memerlukan sunglasses. So kita tak payah dah nak pakai sunglasses, kita pakai clip on je. Panasnya. Oh, ni nak parking ke dalam sikit lah. Kalau lagi dalam tu aku masuk dulu tu. Buka kan? Buka lah, dia orang masuk. Bestnya. Cantik, sebab tu nak Akak jalan dulu, lepas tu bagi kat akak. Pokok lah. Oh, kat luar panas.
Duduk mana? Tuh, sana tak ada. Mana? Dia cakap situ boleh. Okey. Dalam ke di sini? Okay, isn't it? So take a then satu lagi. Yang sudu kan? Kita tak tahu ni. Tak ada ulang. Tak ada. Yang potong-potong. Kalau orang buat tau. Masuk apa? Dia tahu tak. Yang segera yang kat kedai kek, kedai kek yang dekat rak-rak roti tu kan. Faham? Yang buat dia apa? Special steam. Steam dia punya. Ambil apa ambil? Tadi ada apa kat sini? Dia punya coklat ni sedap. Tapi dia ni tak terlalu. Mana? Ni nama kedai Atika juga. Ini nama kedai Atika. Apa nama kedai tu lupa lah. Tapi dia sikit kat mana? Taman apa lah? Atika tu apa lah? Nanti sedap crunchy. Dah lembut. Lupa lah nama dia. Maknanya buat, Makna suka buat pisang. Lepas tu nanti dia dah buat kan, dia letak pisang yang selai-selai sikit. Tu lepas tu letak coklat tu sedap gila. So bila kita gigit coklat tu dengan pisang tu sedap lah. Macam yang kat makan salam. Atas dia letak pisang. Lepas tu dia nak coklat. Ya. Gimana aku terkejut kan? Tak tahu ada fries. Ini terlibat dengan dia punya pun. Kau akan ambil fries tu. Betul. Tadi kan akak kata jangan dah awal sangat. Waktu ni cakap macam singgah bingsui ke beli air ke gas sikit. Betul aku cakap
tak payahlah. Air kan ada ni. Kan nanti aku minum, aku tak makan lah. Kenyang air. Kenyang air aiskrim tu. Ni chicken chop ni yang free tu. Kau kena order chicken chop. Ni chicken chop free. Nah, kalau chicken chop nak tak suka dia macam ni. Nak suka yang grill. Lampu pun dah hidup ke? Tak boleh, dua je boleh zoom. Itu dah habis dah.